Saya dulu kan coach ramai orang kan. Ya. Saya membantu ramai usahawan. Selalunya saya kena betulkan suami isteri. Tu asal Saya terpaksa. Oh ya? Sebab nanti dia kata suami dia tak support. Yang ni pula dia kata isteri tak faham. Meh sini duduk depan saya. Nak ajar bisnes pun. Saya terpaksa jadi macam Kaunselor pula. kaunselor. Patut kau jumpa gadi kot. Ada kan nak bercerai-berai. Tak jadi. Saya kata betulkan ni, you all kena mengalah ni pak. Ada tu yang saya tolong, dok. Dia kedai emas. Ya. Daripada sales setahun 3 juta, dia naik sampai 60 juta setahun. Allah. Betulkan suami isteri. Waktu tu lah, sekarang saya tak buat coaching lah. Ni saya ceritakan pengalaman yang lepas. Dan ramai lagi yang macam tu. Betulkan, bahagia. Jadi betul, kita yang sebagai suami perlu menghormati isteri. Isteri pula walaupun besar mana income, suami tetap suami. Perlu dihormati walaupun dia founder. Sebab hari ni ramai isteri dah jadi founder. Betul. Lepas tu suami dia not found. Tak boleh macam tu. Dia kena seimbang, Hilang balance. dalam radar. Dia kena. Aku tidak kita akan jadi founder not found dah lepas tu. Sebab bisnes akan drop, semua akan hilang. Sebab kita tidak menjaga keberkahan rumah tangga. Yang saya kata tadi, ibadah ni panjang. Tapi challenge lah seorang isteri yang income dia besar nak respect suami kan. Ya, betul. Ui, susah tu. Saya pun dulu income saya besar, isteri saya duduk rumah suri rumah, pun cabaran juga. Sebab kita berasa seperti isteri tak buat apa-apa. Faham. Padahal isteri jaga anak tengah malam, kita ni sabar, tak bangun. Anak nangis, suami ni sabar. Tak tahu pun. Nangis, sabarlah. Isteri dah bangun nak susukan anak, nak tukar pampers, kena sediakan makan minum, kena ke rumah. Berat tu kan isteri ni. Lagi berat betul. Kalau suami duduk kat rumah ni, suruhlah isteri pergi me time, kita buat semua benda tu. Berat. Tak boleh nak rehat tu. Saya pun berasa macam tu. Tak mampu. Jadi menyebabkan saya rasa macam saya ni, semua benda tu daripada saya. Dan kita pun diuji. So Allah Ta'ala nak tegur, maka dia bagi ujian. Maka kita tak boleh ingat macam tu. Jadi suami ada peranan, isteri ada peranan. Ambil tengah-tengah. Rujuk balik surah An-Nisa, banyakkan tadabbur, fahamkan benda tu. Dan insya-Allah kalau kita faham, kita ikut fitrahnya tadi, senang, apa saja kita buat tu dia akan berkembang. Bisnes tu akan berkembang, keberkahannya banyak, anak-anaknya pandai-pandai. Bila kita jaga rumah tangga ni, dok. Dan sangat penting dalam bisnes, bukan betulkan bisnes dulu, bukan betulkan cash flow dulu, rumah tangga dulu. Mak Saleh pun mengakui benda ni. Masya Allah. Itu saya macam Masya Allah, amazing.